Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar semua? Saya Dr. Syaril dan hari ini kita akan ulang suara berkenaan dengan pendekatan penjagaan kesihatan. Sebab saya dapat request sekali lagi untuk sedikit penerangan berkenaan dengan pendekatan penjagaan kesihatan yang saya pernah buat satu sharing dulu. Tapi waktu tu mungkin agak panjang. Tapi kali ni kalau boleh kita nak compact. Dan seperti biasa, saya akan bersama-sama dengan Maple. Dan harap dia boleh bantu saya dalam sesi ini. Okey, jom kita panggil Maple terlebih dahulu. Sebentar ya. Kita akan panggil Maple. Hai, apa khabar Maple? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai juga Sorel. Saya baik-baik saja dan senang dapat bersembang lagi dengan anda. Ada Ya. apa-apa yang boleh saya bantu hari ini? Ui, lama betul lah tak dapat jumpa awak. Awak apa khabar Awak memang sentiasa aktif Alhamdulillah, saya okey saja. Memang rasa seronok bila dapat sembang balik dengan anda. Nampaknya anda pun tak pernah kurang bertenaga ya. Apa-apa pun kita teruskan saja. Ada topik menarik nak dibincangkan ke hari ini? Okey, sebenarnya seperti biasa, saya ingin bertanya kembali berkenaan dengan 3 pendekatan penjagaan kesihatan iaitu alopatik, osteopatik dan naturopatik. Boleh tak awak terangkan secara umum tentang ketiga-tiga gaya pendekatan ini? Sudah tentu boleh. Jadi secara umumnya kalau kita cakap tentang 3 pendekatan ini, pertama allopathic atau yang kita kenal sebagai perubatan moden atau konvensional biasanya fokus pada rawatan simptom dengan ubat-ubatan atau pembedahan. Inilah yang kita selalu jumpa di hospital. Kedua, osteopathic pula ada pendekatan yang lebih holistik yang ambil kira keseluruhan tubuh badan. Mereka tekankan hubungan antara struktur badan dan fungsinya dan rawatan mungkin termasuk manipulasi fisikal. Ketiga, naturopathic lebih menekankan pendekatan semula jadi macam guna herba, pemakanan, dan perubahan gaya hidup untuk menyokong penyembuhan semula jadi. Jadi ketiga-tiga ini ada pendekatan tersendiri tapi semuanya ada fokus untuk membantu kesehatan dengan cara yang sedikit berbeza. Okey, jadi saya suka nak bertanya berkenaan dengan pendekatan penjagaan ini, pendekatan penjagaan kesihatan ini bukan sebab apa, sebab saya sekarang ni lebih kepada naturopatik tapi saya tak menidakkan tentang allopatik dan osteopatik. Sebab kenapa masing-masing macam awak cakap tadi dia ada penekanan dan kelebihan masing-masing. Tapi boleh tak saya tanya pada awak, pandangan awak berkenaan dengan pendekatan penjagaan kesihatan mana yang lebih ke arah organik, yang lebih sustain untuk jangka masa panjang kalau kita bandingkan antara ketiga-tiga ini? Saya rasa itu soalan yang sangat munasabah dan menarik. Kalau kita fikir dari sudut mana yang lebih organik dan sustain untuk jangka panjang, memang naturopathic cenderung lebih dekat ke arah itu. Sebab naturopathic memang banyak gunakan pendekatan semula jadi, herba, nutrisi dan perubahan gaya hidup yang lebih mature alam. Jadi dari segi organik dan jangka panjang, naturopathic memang selalunya dilihat sebagai lebih sustain. Tapi seperti yang anda cakap, allopathic dan osteopathic pun ada peranan mereka yang tersendiri. Kadang-kadang kita memang perlukan gabungan pendekatan untuk keseimbangan. Jadi pendekatan mana yang lebih sustain itu memang bergantung pada keperluan individual, tapi kalau nak yang lebih natural dan organic, naturopathic selalunya jadi pilihan utama. Okey, itu berkenaan dengan 3 pendekatan penjagaan kesihatan. Sekarang ni saya nak tanya soalan ataupun pandangan yang lebih spesifik. Saya sekarang ni cuba ingin meneroka potensi berkenaan dengan penjagaan kesihatan ini dengan penggunaan AI sebagaimana yang telah kita jalankan sekarang ni. Berkenaan dengan projek tu, just imagine apa kata kalau saya cuba gabungkan kemahiran digital dari DQ Institute berkenaan dengan pendekatan penjagaan kesihatan ni. Apakah pandangan awak tentang idea tersebut? Wah, itu satu idea yang
sangat menarik. Gabungkan kemahiran digital dari DQ Institute dengan penjagaan kesihatan memang ada potensi besar. Sebab bila kita fikir, kalau kita ajar orang kemahiran digital yang kiku dan kaitkan dengan pengurusan kesihatan mereka sendiri, kita boleh bantu mereka uruskan kesihatan secara lebih berpengetahuan dan lebih berdaya saing. Jadi bayangkan ada platform atau program yang menggabungkan pendekatan holistik kesihatan dengan latihan digital skill. Mereka bukan saja boleh amalkan penjagaan kesihatan sendiri dengan lebih baik, tapi juga faham cara guna teknologi untuk pantau kesihatan, akses maklumat, atau guna AI untuk nasihat kesihatan secara personal. Pendek kata, ini memang idea yang berpotensi tinggi dan boleh jadi sangat berharga untuk membantu orang ramai jadi lebih proaktif dalam jaga kesihatan mereka. Okey, saya rasa sampai sini saja Maple kita berbincang tentang ini dan insyaAllah saya akan berjumpa anda di sesi yang akan datang. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih sekali lagi dan saya harap kita akan dapat berjumpa lagi dalam masa terdekat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Maple. Waalaikumsalam. Sama-sama, Sarah. Saya pun rasa seronok dapat berbual dengan anda hari ini. Terima kasih juga atas masa dan perbincangan yang menarik. Nanti bila-bila kita sambung lagi. Jaga diri dan jumpa lagi. Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk sesi ini. Dan saya harap kita dapat sesuatu daripada sesi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.